Usaha membanteras maksiat di ibu negara. 7 wanita Uganda ditahan pasukan KL Strike Force membabitkan pegawai dan anggota bahagian D7 Kuala Lumpur, Jabatan Imigresen Malaysia dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bermula 11 malam hingga 4 pagi tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata kesemua wanita itu ditahan kerana dicaki terbabit dalam aktiviti persundalan. Menurut Rusdi, wanita Afrika itu didapati menyasarkan pelanggan dalam kalangan lelaki warga asing yang melalui kawasan kaki lima sekitar Jalan Nagasari dan Jalan Cangkat. Katanya mereka turut disyaki mengenakan bayaran sekitar RM150 hingga RM200 bagi aktiviti pelacuran kepada setiap pelanggan. Wanita terbabit berusia lingkungan 25 hingga 42 tahun dan pasukan serbuan turut merampas 12 keping kondom, 2 gulung tisu dan wang tunai berjumlah RM450 dipercayai digunakan untuk aktiviti tidak bermoral. Dalam operasi itu, 33 individu diperiksa sepanjang operasi bermula 11 malam hingga 4 pagi membabitkan 7 wanita Uganda, 9 lelaki Bangladesh, 4 wanita Indonesia dan 12 warga tempatan. Kesemua tangkapan diserahkan kepada pegawai penyiasat bahagian siasatan jenayah daerah yang berkenaan.